Geng-geng, mari tengok sini geng. Ini sahabat saya kan. Dia baru keluarnya highlight kan. Saya kata ini kereta memang 4x4 ini memang bagus dekat pasaran. Boleh lasak guna. Jalan teruk pun boleh juga, tak ada masalah. Kasih adjust saja itu apa 4x4 punya itu gear. Kalau tak boleh kasih adjustkan itu lagi lasak pakai 4x4 punya gear. Sudah boleh tengok. Yang ni 2 pintu geng. Ini macam tengok. Masuk jalan yang begitu teruk. Kasih pusing-pusing lagi kan. Adjust gear saja. Sudah boleh. Masuk jalan yang teruk tengok. Ini memang tahan lasak pakai ni kereta. Ini highlight 2 pintu geng. Nampak ini jalan kita pun risau. Tapi tak ada masalah. Tengok sekali lagi. Masuk gear 4x4 dulu. Pelan-pelan lagi, tekan minyak. Lagi geng. Lagi. Torak depan dulu. Main depan dulu. Lagi belok sikit. Belok sikit lagi. Tekan minyak lagi, tekan lagi. Lagi. Depan lagi. Sudah mau berjaya, latang lagi. Tekan. Masuk itu 4x4 gear yang kasar dulu. Itu low gear. Kasih tekan. Nasib